So saya tak siapa tu pergi kat buat tu, sebab dia pun punya perubatan lah kan. Saya pergi tu lama jugalah saya buat kat situ. Dia jadi macam tu lah. Jadi lepas tu okey, lepas tu balik tu jadi lagi. Lepas tu saya pergi ada tempat lain pula kan. Alhamdulillah, pergi tempat lain tu saya boleh makan dah. Saya boleh telan. Bila saya boleh telan, saya cakap kat Ina, Ina kata saya ni tak boleh makan. Saya takut sangat nak makan lah, dia kata dia. Tapi dah boleh telan. Tapi dia punya fobia tu takut sangat, nak melampau kan. Saya takut sangat. Dia kata beli madu. Saya order, saya pakai online lah. Saya beli madu dengan apa tu, soda tu kan. Saya makan. Jadi saya boleh telan dah, saya boleh makan dah sekarang ni. Tapi cuma saya tak ada nafsu untuk makan tu, tak ada. Tapi saya boleh makan lah. Maksudnya saya boleh makan telan. Saya boleh telan dah. Dulu saya tak boleh telan. Saya punya ni tak main. Dia tak ada, kita tu tak jadi. Patut kita telan tak jadi. Ya Allah. Cuma air je. Ya Allah. Tapi badan saya tak turun walaupun saya tak makan. Tak turun. Kalau orang tengok saya, orang kata saya tak sakit lah. Bukan kita nak doakan kita sakit. Tak, saya tak. Orang tengok saya okey lah. Tapi saya tak makan. Kak tak sihat bab ni lama dah Kak? Saya sebelum ni saya memang ada sakit. Tapi saya Alhamdulillah lah, saya berubat tu. Saya berkualia dah juga. Tadi macam Tok Sami banyak sangat tadi ni. Tok Sami banyak. Tok Sami banyak. Memang yang baru ni pun Tok Sami juga. Saya yang ni baru ni. Nongkat apa dia Ustaz? Tok Sami? Tak ada apa dia? Siam. Dia cakap apa tadi tu? Saya cakap siam. Dia Tadi cakap siam. Kak boleh cakap siam ke? Tak boleh. Habis tu tadi cakap siam. Cakap siam. Tadi cakap siam. Dia lock saya punya tengkok. Saya punya tengkok lah kiranya. Mari hari tu saya buat tu, dia berubat tu, dia buka lah dah kira. Saya boleh telan dah. Dia tak main, kita punya rengkung ni tak main. Tak apalah. Yang bagi bermanfaat, mudarat hanya Allah. Nak berubat, nak minta tolong pun jangan berubat dengan orang ada jin. No? Kan lega tak lega, kita jaga Allah, jaga Rasul. Kan biar mati tak apa, daripada iman kita rosak. Tiba-tiba timbul siam, tiba-tiba timbul sami semua ni. Oh letih juga kita duk menyembah sakan ni. Tak apalah. Tak apalah, biarkan dia. Nanti Kak makan madu ni, kita cuci balik. Cuci balik semua sistem, semua saraf, semua organ ni.